untuk anak lelaki yang selalu orang kata apa berkepit bawah ketiak mak ayah tu, gaji saya 8,000 sebab saya beranilah nak ubah hidup saya kan. Orang kata apa, macam dulu saya pakai motor je. Saya ada motor, saya seronok lah bila tengok orang pakai kereta ke apa kan. Dia macam tanam niat macam bila lah aku nak pakai, bila aku. Saya kerja 3 tahun sebagai HR Institute Latihan Felda Trolak. Lama tu, 3 tahun tu lama tau. 3 tahun, betul. Lepas tu? Kebetulan pula satu hari tu rezeki lah. Orang kata Misa hantar untuk interview apa. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Sio Kapal kini kembali bersama Misa Podcast. We create industry expert, mudahnya mencari kerja. Guys, korang jangan tengok jam merah aku, tetapi korang fokus dengan apa yang aku nak cerita pada hari ini. Tak lain tak bukan, kita nak bagi tahu korang satu pendedahan demi pendedahan berkenaan dengan industri-industri yang korang boleh ceburi selepas habis SPM. Dan kalau korang jual roti canai ke mutabak kan, saya tak salahkan korang, tetapi mana tahu korang nak tukar bidang, nak mengalihkan korang punya pendapatan. Ini adalah salah satu tempat di mana korang kena dengar dan juga korang kena hayati. Dan mana poin-poin yang bagus, korang take note, okay? Take note. Tanpa basa-basi, saya nak menjemput korang, tolonglah subscribe sebab ini adalah at least dapat mengembangkan akaun kita dekat dalam Misa Podcast ni supaya ia lebih dikenali dan korang lebih tahu lagi berkenaan dengan industri-industri TVET dan juga sebagainya. Guys, sebab ramai sangat yang tanya bang, ramai sangat yang tanya Sio Kapal, boleh tak kau jemput wanita pula? Asyik dengar budak lelaki je cerita. Guys, ini Sio Kapal dan juga Misa team ni bukan buat kerja ala-ala kadar ibarat melepaskan batok di tangga. Korang kena sebut tau, batok tu benda yang ayun tu tau, bukan batuk. Melepaskan batuk di tangga. Tetapi kita nak cerita, hari ni kita ada jemput seorang wanita guys. Tak lain tak bukan Nurul Izzati. Tepuk tangan sikit. Okey geng, kita nak tanya Puan Izzati ke Kak Izzati? Cik Izzati, boleh kenalkan diri sikit Cik Izzati? Siapa Cik Izzati sebenarnya? Okay, baik. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Sio Kapal atas jemputan ni. Saya Nurul Izzati Meta Mizul. Saya asal daripada Negeri Sembilan, berumur 23 tahun. Oh, muda lagi. Muda lagi. Saya ada 4 orang adik-beradik. Saya nombor 2. Oh, nombor 2 ni degil sikit orang cakap. Dan sekarang saya bekerja sebagai manpower lah dalam bidang scaffolding. Scaffolding. Korang tahu tak apa itu scaffolding? Tak tahu? Okey, apa itu scaffolding, Cik Izzati? Okey, scaffolding ni ialah perancah. Perancah yang digunakan bila dia nak buat something lah. Perancah. Perancah. So bila orang tu nak buat bangunan ke, ataupun macam kalau dalam site kita nak buat pipe rack ke apa benda ke semua, solution kita akan guna perancah lah. Scaffolding ni. Guys, perkataan yang baru Sio Kapal belajar hari ni adalah perancah. Perancah adalah sebuah yang diorang cantum-cantum tu kan? Betul, tepat. Macam nak buat staging kan? Staging, kita akan buat staging lah. Sebab untuk kalau ketinggian masuk nak buat pentas ke, diorang buat staging kan? Betul. Tu perancah nama dia. Okey, Puan Izzati, apa tujuan Puan Izzati hari ni berada di hadapan saya bersama dengan Misa Podcast? Okey, tujuan saya dijemput oleh Misa lah untuk kita share pengalaman kerja dan mungkin saya boleh kongsi sikit lah bila dah bekerja ni, bidang scaffolding ni macam mana. Sebabnya ramai lagi yang tak tahu perancah ni macam mana, perancah tu apa kan. Jadi mungkin saya boleh kongsi sikit lah. Buat pengetahuan Cik Izzati adalah wanita pertama yang berada di depan saya dalam podcast Misa ni lah. Terima kasih dan tahniah kepada Puan Kak Izzati ataupun Cik Izzati. Saya panggil Cik je lah, Cik Izzati ataupun nak panggil Chief Izzati. Cik je. Cik Izzati sebab dia kata dia ketua untuk memastikan satu benda tu diselenggara dengan baik. Jadi kita kena panggil dia chief ke boss ke kan. Cik Izzati, terima kasih sebab hadir. Sebab sedikit sebanyak akan memberi inspirasi kepada anak-anak muda yang sedang menonton. Guys, yang duk lelaki tu, yang bawa rempit tu, yang rempit tu, yang bawa motor suku tu, yang minta duit mak tu, korang berhentilah guys. Kau tengok depan aku ni, perempuan guys, kan?
Korang jangan buat malu aku, geng. Aku sentiasa bagi korang konten-konten yang menarik. Tanpa basa-basi, kita nak tanyalah dengan Cik Izzati sendirilah kan. Cik Izzati berasal daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Sekarang menetap di Perak. Perak lah. So macam mana kerja ni? Macam mana boleh tiba-tiba menanam minat untuk menceburkan diri dalam kerja-kerja lelaki ni? Sebenarnya saya memang minat orang kata apa kerja dalam oil and gas yang cakap. Oil and gas. Seronok, and saya pun jenis suka cuba benda yang baru. Tapi sebelum ni tak adalah fokus ke bidang scaffolding. Cuma lepas kena MISA ni, MISA dedahkan bahagian scaffolding ni macam mana, bahagian maritim macam mana. Jadi saya cuba tanam minat lah untuk belajar dalam bidang scaffolding ni. Tapi orang cakap MISA ni scam. Betul ke? Bagi saya pendapat lain-lain. Cumanya kalau ada orang kata apa, diri sendiri ni cuba kata tak boleh nak dengar cakap orang lain lah. Kan? Sebab tu lah, sebab orang tanya saya, CEO kapal, ramai orang DM saya ni, Cik Izzati. Dia orang DM saya, CEO kapal, saya nak tanya, MISA ni scam ke? Saya tak dapat nak balas korang punya message. Korang sendiri kena tengok sendiri MISA Podcast ni dekat Rumah Merah ni. Dan ada juga, kita orang ada TikTok jugalah dalam MISA ni. So, ini adalah salah satu contoh produk MISA. Dan yang paling best apa dia? Wanita, guys. Yang lelaki tu buat apa? Buat malu ke? Okey, Cik Nurul ataupun Cik Izzati, boleh ceritakan sikit pada mulanya selepas SPM, apa awak punya target? Dan tiba-tiba sekarang umur 23, awak dah jadi seorang yang disegani dalam awak punya bidang selepas SPM. Selepas SPM sebenarnya saya target untuk kerja je. Tak nak minat untuk sama belajar lah? Tak minat. Sebabnya okay. Jadi ibu ayah saya nak sangat, at least dia kata ada pegang sijil diploma pun tak apa. So saya kata macam okay, tak apalah, buat untuk ibu ayah. So saya sambung belajar dalam business management. So kat situ lah saya sambung ambil, ada belajar account sikit apa semua. Dan lepas tu saya bekerja lah. Boleh nyanyi tak? Boleh menyanyi? Ayah dan ibu, ayah dan ibu. Saya tersentak, geng, bila dia cakap dia buat semua untuk ayah dia dan mak dia. Kalau mak dia ada dekat sini, tahniah, geng, sebab melahirkan anak yang hebat. Dan saya sangat bangga dengan Cik Nurul Izzati ni. So saya nak tanya sekarang, apa sekarang awak, lepas awak habis belajar, lepas tu tadi awak cakap awak sekarang nak belajar, lepas tu awak sambung belajar masa umur berapa? Sambung belajar waktu saya umur lepas SPM lah, 18 tahun. Awak kursus apa? Kursus ni lah. Oh, terus tak masuk kursus kecantikan, modeling semua, terus masuk ke dalam MISA ni? Tak. Saya diploma dulu. Diploma dalam? Business management. Itu soalan saya tadi. Jadi diploma in business management. Tetapi disebabkan susah dapat kerja lah kan? Susah dapat kerja satu. Yang lagi satu sebabkan sementara tunggu nak konvo apa. Jadi MISA itu ada buat interview apa. So saya join lah. So awak dah berapa tahun dah dalam bidang manpower, buat ni perancar ni? Baru lagi, bulan 11 lagi. Baru lagi lah, baru fresh lagi. Artinya bukan sekadar selepas habis SPM sajalah korang boleh masuk MISA ni? Betul. Masuk umur 23, 22 pun boleh masuk lah kan? Boleh. Ada kawan-kawan lain yang pernah masuk MISA sebelum ni? Maksudnya yang dalam umur macam Cik Izzati ni? Adalah. Ada yang lah. seumur, yang bawah pada saya, umur yang atas 20. pada 30 pun ada juga. Wanita? Wanita ada juga. Ada, guys. Okey. So Cik Nurul, saya nak tanya sikit. Setelah awak menyertai bidang manpower ni, bila cakap pasal manpower, korang kena faham satu benda lah. Manpower itu lah, diorang menyediakan tenaga kerja kan, untuk korang memasang scaffolding ni, betul? Betul. Okey, dan macam mana mula-mula masuk kerja tu? Mula-mula masuk kerja? Mula-mula masuk kerja, ada tak kena maki hamun? Sebab syarat pertama untuk korang bekerja dalam industri oil and gas adalah nombor 1, tahan maki. Okey, boleh cerita sikit? Okey, apa yang Tuan CEO kapal cakap tu betul. Tahan maki, mental, fizikal kena kuat lah. Sebabnya kadang-kadang kalau bagi saya, maki tu mana-mana ada. Okey. Kita cuma ambil, jadikan dia positif. Jangan cepat koyak, jangan cepat apa kan. Sebabnya benda tu akan
dia tak streskan orang yang maki kita tu. Dia akan streskan diri kita lah. Okay. So kita ambil benda tu, kita relax je, and then kita buat kerja dengan tenang lah. Masa mula-mula kerja tu kena maki tu, apa awak punya tanggapan? Nak balik rumah dah ke? Mula-mula tu rasa macam, aku pun penat buat kerja lah. Bukan kau seorang ke kan. Lepas tu kau duduk atas tak apa lah, aku helpers lah. Sakit lah benda tu. Masa tu bekerja sebagai helpers dulu lah. Mana-mana pun dia akan bagi helpers dulu lah. Macam tu lah. So bila jadi macam tu, saya macam tak boleh lah. Lama-lama dia rasa macam penat. Physical mental tu dekat waktu bekerja je. Lepas pada tu kita takkan rasa lah. Jadi untuk waktu bekerja tu tahan sikit. So macam mana kawan-kawan tu boleh, sebab banyak lelaki tak? Banyak daripada lelaki. perempuan. Perempuan Betul. mungkin awak 2-3 orang je. Tim saya 5 orang 5 orang. So banyak lelaki ni macam mana layanan diorang terhadap awak? Layanan tu Nanti dulu. Kita simpan soalan ni. Macam mana layanan budak-budak lelaki terhadap wanita dalam industri-industri yang keras macam ni? We Create Industry Expert. Kita kembali selepas ni. Mudahnya mencari kerja. Assalamualaikum. Sekarang ni pun banyak syarikat-syarikat offshore ni sedang mencari pekerja-pekerja, terutamanya dalam bidang scaffolding lah kan. Sebab salah satu syarat yang ditetapkan oleh Petronas, sama ada offshore ataupun onshore, mesti wajib kena ada sijil scaffolding itu sendiri. Dengan syarat masuk kursus ni dan kerja at least 1 tahun, timba pengalaman yang mana tak pernah merasa pergi bekerja offshore, boleh merasa. Kita nak minta tanya terus terang lah. Apakah perasaan menggedik ke, ataupun rasa seronok ke, ataupun rasa takut? Dan macam mana layanan abang-abang lelaki-lelaki ni masa awak dekat tempat kerja? Tadi kita tanya soalan kan? Kita nak Cik Izzati jawab. Okey, layanan mereka ni alhamdulillah setakat ni biasalah, kita pun tahu ada setengah yang macam ni, ada setengah macam ni kan. Betul. Tapi saya happy dan seronok lah. Kalau macam tim saya ni, walaupun kadang kita macam mereka tak bersembang sangat dengan perempuan, tapi bila kita minta tolong, mereka akan bantu sama sendiri lah. Oh, mereka mereka akan bantu no. Awak hang ni lok-lak ni kan. Pasal sambok betul. Okey, tapi betul lah apa yang awak cakap tu. Selalunya tak adalah mereka nak manipulasikan wanita. Selalunya dekat Malaysia saya yakin tak ada. Tapi Zati, kalau awak pergi negara luar, Mak Saleh ni diorang akan manipulasikan wanita tau. Jadi bersyukurlah jadi anak Malaysia ni yang mereka bukan akan mengerahkan wanita, tetapi mereka akan bantulah. Tetapi korang je yang salah anggap pada lelaki-lelaki yang baik macam kita ni. Okey, tapi tak apa, kita nak tanya lagi satu. Apakah persepsi ataupun awak punya kehidupan Cik Izzati masa awak masuk mula-mula sekali? Masa tu awak tak tahu lagi pasal kerja kan, awak cakap awak belajar kan. Lepas tu bila awak dah masuk ke dalam bidang pekerjaan, dan macam mana sebelum dan selepas kehidupan awak ni? Okey, sebelum dan selepas tu macam selepas ni banyaklah benda saya dapat belajar. Pandangan saya terhadap industri perancang ni terhad, sebabnya saya macam awal-awal saya nak join MISA dulu pun interview scaffolding, saya macam scaffolding tu apa? Saya ingatkan dia macam rupanya dia perancang lah benda tu. So macam mana boleh tahu pasal scaffolding ni? Tahu-tahu awak menjunam je, awak paling pilih je. Main pilih sebab je. Dia MISA hantar mesej saya untuk dia interview. Awak join je. Awak tak tahu scaffolding tu apa? Tapi saya buat research sikit kan. Cumanya untuk orang kata banyak ilmu tu tak ada lah kan. Macam kita tahulah, okey ni perancang, dia guna untuk apa. Serba sikit tahulah. Ali ambil tahulah. Sebabnya benda scaffolding ni first nak join MISA pun saya first time dengar. Mungkin dia kurang glamour ke apa kan, kita tak berapa tahu. Sebab nak cakap TVET ni dekat Malaysia ni tak ada banyak pun yang glamour. Saya rasa kan, mengikut saya punya pemerhatian, MISA ni masih lagi dikenali lah kan. Bila cakap MISA ni, Malaysia Industry Skill Academy. Okey, teruskan Cik Izzati. Okey, memang bagi saya sekarang sangat mengubah lah saya macam tu selepas menyertai dan interaksi dengan MISA lah. Contohnya?
Contohnya macam apa yang mengubah hidup awak? Apa yang mengubah? Maksudnya, Sebelum ni pakai motor, sekarang pakai kereta ke? Itulah, sebelum ni jadi saya pun baru beli kereta hujung tahun lepas. So benda tu satu Orang kampung sebelum ni tak peningkatan pandang untuk kau. saya. Betul. Sekarang ni orang dah pandang Sekarang kau. bila Zati. balik, Dulu Zati macam tu bila kan. balik tanya kerja mana, kerja Johor, kerja apa, oil and gas. So orang akan pandang tinggi lah sikit kan. Pandang tinggi baik oil and gas. Sikit lah. Betul saya setuju dengan benda tu. Dia bukan pasal kerja tu tau, dia pasal gaji tu yang awak earn setiap bulan. Gaji yang awak earn setiap bulan tu dia akan menaikkan martabat awak. Sebab tu saya kebanyakannya saya terpaksa reject syarikat-syarikat yang bayar gaji chief engineer lagi rendah daripada gaji second officer. Sebab dia adalah maruah awak. Betul tak? Betul. Awak setuju tak dengan kata-kata saya? Saya setuju. Tapi untuk orang yang baru nak masuk bidang oil and gas ni, macam banyaklah saya jumpa bila bukan tim saya pun bila menyembang ke apa kan, kata kenapa join, sebelum ni kerja apa, sebelum ni kerja bagus juga orang tu, tapi dia kata sebab dengar kerja ni gaji banyak. So dekat situ sebenarnya salah lah persepsi orang pandang tu bagi saya. Sebenarnya kalau kita nak gaji banyak, kita kena usaha. Betul. Kita tak boleh mengharapkan ataupun dengar je. Memang gaji banyak, tapi kita kena tengok pula skop kerja dia macam mana. Betul. Saya ada satu pak saudara datang daripada Keluang, Johor. Saya tak sangka pula. Orang Keluang jangan marah dia duduk kampung Melayu lah. Dia datang rumah saya, dia kata, "Oi, kau bawa balik kapal kan? Aku dengar budak kapal bawa duit dengan guni-guni. Guni kau simpan mana?" Saya kata, "Simpan bawah katil tu." Mari aku nak tengok." Punyalah ngok kan. Jadi saya rasa dia orang ingat kerja kapal, kerja oil and gas ni gaji besar. Jadi seperti Izzati cakap, untuk dapat gaji yang besar, korang kena ingat, korang kena mula daripada bawah dulu. Sebab tadi korang dengar sendiri, Izzati mula daripada helper guys. Daripada helper. So jadi helper tu susah tak? Bagi saya, mana-mana kerja pun susah sebenarnya. Tapi cuma kita nak buat atau tidak aje. Cuma helpers ni kerja dia bantu-bantu kan. So kalau cukup orang tu kuranglah penat. Kalau sikit je tapi kerja yang banyak tu penatlah sikit. Macam mana tiba-tiba bos awak pandang, Izzati ni rajin lah, aku nak ambil dia jadi orang naik atas sikit pangkat. Macam mana tu mula-mula? Bos awak nampak, Izzati ni rajin ni, aku rasa aku nak bagi dia naik pangkat lah. Macam mana? Mula-mula tu rasa macam kita buat kerja je macam biasa. Kita tak buat kerja macam saya tak adalah saya buat kerja untuk aku kena buat rajin ni, ada bos. Aku kena buat rajin, ada supervisor kan. Zati just buat ikut larat, ikut semangat. So tak adalah kita buat tu semata-mata macam biar bos nampak apa kan. Kita nak naik cepat apa. Tak, kita buat ikut apa yang kita nak buat. Ikhlas kan. Tak bebankan diri sendiri. Itu satu benda bagi saya sebuah wow lah. Dan profil yang sangat holistik. Daripada dia belajar perakaunan, bisnes, lepas tu dia kerja HR dan juga F&B. Lepas tu kini dia kerja sebagai manpower. Dan korang kena tahu manpower apa yang dia kerja adalah menyediakan scaffolding. Betul? Scaffolding itu perancang untuk korang membuat perancang dekat atas kapal ataupun platform ataupun dekat darat pun ada. Sekarang saya nak tanya, Cik Izzati bekerja dekat darat ke atau dekat offshore banyak? Dekat darat. Sekarang ni dekat darat lah. So ada capai minat target untuk pergi ke offshore pula? Minat dan target tu mesti sebabnya awal dulu kita minat bahagian oil and gas ni lebih kepada offshore lah. So ramai nak tahu oil and gas ni bila sebut je diorang cakap kapal kerja laut. Tetapi sekarang Izzati cakap oil and gas ni kerja dekat darat. Boleh terangkan tak? Okey, oil and gas ni ada dua, onshore dan offshore lah. Onshore tu darat dan offshore tu dekat laut lah, pelantar minyak tu. Okey. Dia kerja sama je? Kerja sama. Kerja benda yang sama ke? Dekat laut dengan dekat darat ni? Kerja tu ikut kemahiran masing-masing lah. Kalau kita kemahiran dalam scaffolding, so dia akan job bahagian scaffolding lah. Ada banyak mechanical, rigger apa semua. Berapa tahun Cik Izzati belajar untuk buat scaffolding ni? Berapa tahun? Berapa tahun? Untuk tempoh khusus tu? Ya. 2 minggu. 2 minggu. Dan berapa lama daripada helper masuk kerja sekarang berada dekat level sekarang? Tak lama. Cumanya kalau nak cakap bahagian tu, kadang saya akan jadi helper juga. Kita keadaan bila orang general purpose lah.
ni kita akan bantulah bahagian bawah. Kita tak macam kalau kita duduk kat atas, kita kat atas je. Biar orang bawah-bawah kita buat. Sometimes kita turun juga, bantu buat bawah. Ya, betul. Korang nak tahu gaji dia berapa? Kita jumpa selepas ni. We Create Industry Expert, mudahnya mencari kerja bersama Siok Kapal, Misa Podcast. Tolonglah subscribe, bukan kena bayar pun. Assalamualaikum. Guys, korang tahu tak macam mana korang nak senang dapat kerja dalam industri perkapalan ni? Tak tahu? Jom aku cerita, geng. Aku ada satu rahsia. Sijil dan lesen. Itulah benda paling penting yang korang kena ada untuk masuk dalam industri perkapalan ni. Dan kalau korang nak tahu, saya pun dulu menghadapi masalah yang sama bila korang tak ada kelayakan walaupun sekadar SPM saja, tetapi korang memerlukan sijil-sijil ni. Bila saya dah tahu pasal sijil-sijil ni kan, korang ada beberapa sijil yang wajib. Contoh seperti BOSET, Safety Medical dan juga Advanced Firefighting. Bila dah ada, maka peluang untuk saya bekerja kat atas kapal terus terbuka. Sijil ni sebenarnya ibarat kunci kepada semua industri perkapalan tau. Jadi bila korang tak ada sijil ni, maka peluang untuk korang bekerja dalam industri perkapalan pun memang tertutup, geng. Siok Kapal malah nak cakap lebih lah. Kalau korang nak senang bekerja kat atas kapal kan, korang join MISA. Program dekat sana tu boleh menyediakan dan memudahkan korang untuk bekerja dekat atas kapal. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan, geng, nak tanya pada Cik Izzati ni. Cik Izzati, boleh terangkan tak serba sedikit perjalanan Cik Izzati ni macam mana sampai ke level sekarang sebagai manpower in charge dalam scaffolding ni? Okey, baik. Tuan CEO Kapal, terima kasih. Sama. Jadi saya SPM dulu. Saya ikutkan memang tak nak belajar lah kan, tapi sebab mak ayah saya nak, so saya sambung dalam bidang business management. So Business management. Kenapa tak nak belajar tu? Kira lepas SPM 17 tahun, dapat result, awak duduk menganggur berapa lama? Saya tak menganggur, memang terus tunggu masuk lah. result terus masuk. Sebabnya saya memang daripada form 1 ke apa, saya memang suka ikut ibu ayah ke kebun dan saya suka bekerja. Saya akan sukalah bekerja buat part time ke apa. Jadi lepas pada SPM tu, saya memang pelajaran agak kurang sikit. Jadi saya lebih suka nak bekerja. So bila bincang-bincang balik, ibu ayah kata at least ibu ayah nak tengok anak ibu ayah pegang sijil apa. Jadi saya cakap okey, ikut ibu ayah. Sekurangnya dapat bangga ke ibu ayah. Jadi lepas habis je saya belajar diploma tu, sementara tunggu konvo apa semua, saya bekerja sebagai HR. Tapi diploma dalam business management lah. Business management dekat institut swasta. Institut swasta, betul? Institut swasta dekat Kajang. Dekat Kajang. Okey, baik. Jadi lepas pada tu saya bekerja sebagai HR. Sebenarnya memula F&B, tapi dia dah macam pecah ke HR dan accountant. Sekali kira gaji, uruskan budak apa. So saya kerja 3 tahun sebagai HR and leader F&B juga. Dekat Kajang? Dekat Perak. Dekat Perak. Institut Latihan Felda Lama Trollak. tu? 3 tahun tu lama tau. 3 tahun, betul? Lama tu. Mula-mula rasa macam sekejap. Mula-mula part time je sebenarnya. Sebabnya saya part time start situ waktu saya belajar college lagi. Okey. Part time Sabtu Ahad je saya balik kalau saya free apa, cek duit lebih kan. Lelai habis, sementara tunggu tu bos cakap tak apalah, intern dekat sini. Lama-lama saya kerja. So dah masuk 3 tahun. Faham. Lepas tu? Kebetulan pula lepas pada tu mungkin rezeki saya ke apa kan, sebabnya saya memang minat dalam bidang oil and gas. Cuma saya tak kejar benda tu. Kata tak ambil tahu sangat. So satu hari tu rezeki lah, saya dapat tawaran interview. Gaji cukup masa dekat kerja dekat Ipoh dekat Perak tu? Alhamdulillah cukup. Gaji cukup lah. Tapi awak tukar bidang ni sebab minat lah kan? Sebab saya minat. Okey, teruskan. Lepas tu satu hari tu rezeki lah. Orang kata MISA hantar untuk interview apa. Tapi saya tak tahu pun scaffolding tu apa waktu tu lah kan. So buat research sikit, ambil ilmu tentang perancang ni, macam mana digunakan untuk apa dalam bidang oil and gas ni. Jadi
So dekat situ sampai sekarang lah saya kerja sebagai manpower tu. Jadi manpower lah. Saya jadi manpower. Kira daripada SPM, lepas tu masuk dalam bidang HR, Human HR. Resource, 3 tahun. Betul. 3 tahun kau. Lepas tu dia tiba-tiba rasa dia nak kerja offshore, sebab dia minat dari dulu. Lepas tu baru apply kat MISA lah. Baru apply kat MISA MISA lah. pun respon. MISA respon dengan sangat bagus lah. Awak duduk termenung dekat hujan tepi tingkap, lepas tu tiba-tiba ada mesej datang. Ada mesej. Ke email? Dia orang email. Rezeki. Email ada, mesej WhatsApp pun ada. Apa? MISA ni bagus juga Dua-dua dia buat kerja. Tu yang Sebab bagus saya ingat dia. tak bagus kan. Okey, tak apa. At least kita nampak sendiri, dia sendiri cakap kan. Betul. Jadi awak main masuk je lah, terus join lah, cakap dengan mak dengan ayah. Terus je bagi tahu kat ibu ayah. Lepas tu ibu ayah macam happy lah. Wow. So ibu ayah memang mana-mana yang saya buat pun, adik-beradik saya buat, alhamdulillah ibu dan ayah saya sentiasa support lah. So mereka kata pergilah cuba kan. Tak adalah mereka kata alah sekarang kan gaji dah okey semua, tak ada. Mereka kata pergi, apa yang kakak suka kakak boleh buat. Apakah perubahan yang berlaku dalam kehidupan awak sebelum dan selepas awak join offshore ni? Okey, macam sebelum ni saya tak banyak ke mana-mana lah. Maksudnya duduk kat kampung je buat kerja ke apa kan. Untuk gaji tu alhamdulillah mencukupi. Tapi selepas je saya dah bekerja sebagai manpower ni, so orang kata apa, macam dulu saya pakai motor je. Saya ada motor, saya seronok lah bila tengok orang pakai kereta ke apa kan. Dia macam tanam niat macam bila lah aku nak pakai, bila aku. Tapi alhamdulillah rezeki saya pun tak dapat jangka benda tu. Allah bagi rezeki, umur saya 22 tahun, saya dah dapat beli kereta. Walaupun mungkin lah. kereta biasa bagi orang lain, tapi itu rezeki bagi saya lah. Mantap geng. Itu yang kita nak dengar sebenarnya dalam podcast ni adalah sebuah kisah inspirasi. Kisah inspirasi macam mana dekat adik-adik kat luar sana tu boleh contoh ataupun buat lebih bagus lagi daripada apa yang diceritakan oleh Cik Izzati ni. Tetapi tepuk dada, tanya selera. Ken, umur 23 tahun, berapa riban dah dia simpan? Tak naklah kita tahu, ambil tahu benda tu. Tapi at least kita dapat memberi inspirasi dan semangat kepada anak-anak muda. Saya nak tahulah sikit kan. Mungkin ramai kat luar sana tu, bolehlah komen apa yang kau nak komen, nak tanya dekat Cik Izzati ni. Mungkin nanti kita orang punya media pun akan menjawab. Cik Izzati, kita nak tahu berapakah anggaran gaji bila masuk sebagai scaffolder ni? Daripada helper, lepas tu senior helper, lepas tu dah jadi supervisor ataupun manpower ni. Okey, baik, terima kasih. Perbezaan gaji tu mana-mana kerja pun mestilah ada dalam setiap pangkat kan. Lain pangkat lain dia punya ni. Okey, macam dalam bidang yang saya kerja sekarang ni, scaffolding, dia ada dua jenis. Lansam dan juga rate. Rate tu maksudnya gaji jam. Lansam tu ikut meter per cube lah. Dia akan darab dengan ikut company. Ada company bagi selalunya RM6 ke atas. Contoh kalau saya bagi RM6 tu, erection RM3.60, dismantle RM2.40. Dia macam tu. Jadi range yang boleh dapat, manpower boleh dapat sebulan tu mungkin 2,000 ke 8,000. Kalau lansam 2K ke 8K. Tapi ikut usaha lah. Itu macam baru lepas habis belajar masuk terus. Itu gaji lepas habis belajar kan? Ya, gaji boleh lepas habis belajar. Dia boleh kembang lagi tak? Dia boleh kembang lagi. Maksudnya bila kita dah ada duit sikit ataupun kita ada skill yang banyak, kebolehan tu company. Skill tu yang banyak macam mana? Yang pakai spana kat ketiak je ke? Saya tak tahu jugalah. Maksudnya skill tu mungkin bos company ke akan tengok lah daripada segi dia ni, bila kita letak helpers dia boleh buat kerja ke tak. Jadi dia tak memilih. Bila kita letak ke atas dia boleh pasang ke tak, and then pasang dia tu betul ke tak. Bila bagi arahan dia boleh ikut ke tak. Jadi dekat situ mungkin company akan bantu, dan kalau rezeki boleh upgrade CJ lah. So boleh naik dekat supervisor, boleh naik work leader, boleh naik inspector. Mantap. Jadi benda ni, gaji tu yang 2,800 tu hanya sebagai permulaan. Tetapi sekarang ni dia berkembang lah. Macam sekarang Izzati earn kan. Sebagai seorang wanita kan, dalam kalangan ni lazimnya dikuasai oleh golongan lelaki. Jadi awak tak rasa janggal ke bila bekerja tu? Takut nanti ada orang ambil kesempatan atau skodeng ke? Awak tak rasa macam tu kan? Sebab berada dalam environment yang selamat ke macam mana? Environment selamat tu tak juga. Boleh kata tak juga. Sebabnya mana-mana pun
perangai orang ni lain-lain. Betul, Jadi betul, cuma kita sendiri yang kena jaga diri kita lah kan. Bila kita tahu dia gatal, takkan kita nak mendekat kan. Betul, Jadi betul. kita cuba jauhkan. And kita cuba rapat dengan orang yang sentiasa positif, sentiasa fokus pergi tu nak bekerja ke apa. Okey, jadi ini satu benda yang sangat menarik yang saya tak pernah lagi podcast bersama wanita yang cerita pasal susah payah dia lah sebagai seorang wanita bekerja di kalangan orang lelaki ni. Jadi Izzati ni adalah salah satu contoh yang baik lah untuk anak muda kita yang sedang melihat podcast. Kita jumpa selepas ni. We Create Industry Expert, mudahnya mencari kerja bersama Siok Kapal, Misa Podcast. Tolonglah subscribe, bukan kena bayar pun. Assalamualaikum. Ada orang yang cakap dia bukan organisasi tak dapat kerja ni dah bukan. So aku dapat awak lagi salah punya. Daripada saya mula-mula memang ragu, tapi bila tunggu tempoh dalam sebulan lebih tu mereka akan hantar kita tengok, oh betul benda ni belum masuk sampai sekarang sekadar masuk. Jadi benda tu jangan ragu-ragu lah, misal dia boleh percaya. Bagi saya benda tu taklah, sebab saya tentu tak mengambil masa terlalu lama lah untuk masuk kerja. Atas diorang punya proses lah. Kalau diorang punya proses laju, lajulah korang masuk kerja. Okey, untuk saya peluang kerja tu ada. Cuma kalau katakan dia lambat sebab kad tu saja. Satu lagi, kadang-kadang tengok tempat dia lah. Ada tempat majikan nak segera cepatlah. Kalau katakan majikan yang contohnya macam saya tinggal kat Melaka, saya boleh jamin kat semua orang. Tapi saya rasa bila kawan kata okey, pergi kat Pengerang, ambil pengalaman sana. So kat sini saya dapat cepat sikit daripada kalau nak tunggu, ambil masa lama juga lah. Anda bersama saya masih lagi dalam Misa Podcast, We Create Industry Expert, mudahnya mencari kerja. Kita dalam kempen We Create Industry Expert, jadi saya kenalah sebut. Yang mana tak subscribe, korang subscribe lah dulu, bukan kena bayar pun. Guys, hari ni kita bersama dengan seorang wanita yang telah berjaya dalam bidang ni, dan sekarang ni dia masih lagi bekerja dalam bidang scaffolding sebagai seorang penyelia ataupun mengaturkan pekerja-pekerjanya untuk scaffolding. Kita nak tanya dengan Cik Izzati lah beberapa soalan, sebab dalam blok yang keempat ni dia berkenaan dengan trivia scaffolding. Tetapi kita nak tanya dulu lah Cik Izzati ni. Cik Izzati, apa kesimpulan yang Cik Izzati boleh buat daripada wanita-wanita yang kerja dekat biasa-biasa ni kan, kerja dekat 7-Eleven, kerja dekat supermarket, kerja sebagai technician, kerja sebagai korporat-korporat eksekutif ni semua, dan juga perbezaan kerja dalam bidang yang lasak ni. Sebab scaffolding ni dia kerja dia kau kena panjat, kena menonggeng, kena duduk baring. Sebab saya pernah tengok spana 13 tak boleh lupa, spana 17, spana 24. Jadi korang lepas tu campak spana kat sana, ambil spana ni pula, ini pula, lepas tu pakai dua-dua spana pula. Boleh ceritakan sikit pengalaman tu? Okey, pengalaman tu memang sebelum ni kerja orang kata dalam zona selesa lah. Duduk sedap dalam HR kan? HR duduk sedap dalam aircon, semua. So makan disediakan apa semua. So tak perlu risau pasal tu. Tapi untuk saya memang saya suka kerja-kerja yang lasak macam ni lah. So bagi saya scaffolding ni seronok lah untuk saya belajar macam tu. Memang kan? jiwa awak lah. Memang jiwa. Memang jiwa awak lah. Jadi nak bagi tahu, tak semua wanita boleh join benda yang lasak macam Cik Izzati buat. Tetapi apa awak punya nasihat kepada mereka yang nak baru macam, Kak Izzati ni boleh buat, aku pun nak try lah. Apa pendapat awak? Okey, nasihat saya, cuba untuk kalau kita ni nak baiki diri kita, orang kata nak tingkatkan potensi diri ni, bukan orang lain yang akan tolong. Walaupun mak ayah sendirilah kan. Mereka boleh buat sokongan moral je untuk kita. Jadi kita sendiri yang kena bantu dengan keluar daripada zon selesa. Jangan orang kata sentiasa nak duduk zon selesa. Orang kata macam apa, hidup ni kadang kat atas, kadang kat bawah. Saya nak tanya satu benda lah. Adakah perlu beberapa teori ataupun ilmu, macam contohnya kena pakai helmet warna putih, warna kuning, lepas tu kena belajar pasal safety dulu untuk bekerja dalam bidang awak ni? Okey, untuk dalam industri oil and gas ni sangat bagus bagi saya, sebabnya terutamanya bab keselamatan lah. Memang sangat-sangat ketat lah.
Macam kita masuk pun Zero tolerance lah. betul. Bila kita masuk pun lengkap, PPE kena full lengkap, phone tak boleh bawa, lighter, vape, semua. Cuma rokok tu dia akan ada kat tempat Designated place lah. Betul-betul, smoke shelter tu. Jadi untuk keselamatan dalam bidang industri oil and gas ni, kita tak perlu risau. Memang sangat-sangat ketat. Sangat-sangat ketat dalam bidang safety lah. Dalam bidang safety sangat ketat. Jadi adakah dia memupuk sifat disiplin dalam diri awak dengan safety ni dan juga environment kerja awak? Untuk saya, dia memupuk lah. Sebabnya kita ni pun kadang benda yang simple pun kita ni, macam contoh saya cakap, kadang earbud benda yang simple lah kan, tapi tak pakai benda tu, so benda tu pun boleh kena saman kalau kat dalam. Walaupun orang kata apa, lah earbud je pun kan, kalau tak pakai pun tak ada masalah. Tapi bila safety tengok, benda tu dia boleh saman. Kalau kita cerita kat orang luar, mungkin orang luar macam apa benda, earbud je kan, earbud tu je. safety Google je. Tapi bila kat dalam, baru kita akan rasa macam mana pentingnya safety Google, pentingnya safety helmet. Dalam environment industri lah kan. Betul. Cik Izzati, kita nak tanya, boleh tak? Bukan nak tanyalah, nak minta nasihat pada Cik Izzati, boleh tak bagi tahu dekat kamera ni kepada adik-adik kat luar sana tu, macam mana nak jadi macam Cik Izzati yang dah agak berjaya lah daripada pandangan mata saya? Okey, ni yang paling penting lah bagi saya. Sebab sekarang saya banyak nampak benda ni tau. Okey. Sepatutnya mungkin boleh ubah benda tu. Untuk anak lelaki yang selalu orang kata apa, berkepit bawah ketiak mak ayah tu, yang duduk selesa, yang pergi sana sini, and tapi orang kata apa, pasal gaji, pasal ubah hidup ni, sendiri tak nak usaha. Spender pun mak ayah beli lagi. Betul. Itu yang kelakar tu. Jadi hari ni gaji saya 8,000 sebab saya beranilah nak ubah hidup saya kan. Lama mana kita nak duduk dalam zon yang rendah, rendah, selesa. Kita sendiri kena cabar diri kita. Jadi mana-mana kerja pun jangan bagi banyak alasan. Dan yang paling penting sekali, mana-mana pun kita jangan orang kata apa, banyak terlalu negatif sangat. Ini scam, itu scam, betul, ini scam. Betul. Bukan nak cakap yang saya terbaik sangat, tapi untuk apa yang saya dan tim saya sendiri lalui, cuba ambil langkah tu untuk, bukan untuk orang lain pun, untuk perbaiki diri kita juga. Ada tak kawan-kawan yang cakap, betul ke Misa ni scam ni? Sebenarnya benda tu banyak. Sampaikan saya nak pergi podcast Misa ni pun ada yang cakap, yelah, tak apalah, alumni Misa. Kan? Apa awak punya jawapan? Misa. Apa jawapan awak pada mereka? Saya punya jawapan macam, patutlah korang tak kena panggil, sebab korang tak percaya Misa. Aku dah berjaya dah dengan Misa. Kau cakap je macam tu. Satu itulah macam orang kata apa, pendapat lain-lain kan. At least aku boleh share pengalaman kerja kan, cakap macam tu kan. Biar orang nak cakap apa pun scam, tapi kita sendiri hadap, kita sendiri tahulah. Betul. Setuju. So kalau mereka tak nak, tak apa. Hang tak nak, hang rugi no. Musim durian dah berbunga. Korang yang tak nak kutip durian, korang yang rugi. Itu hanya bidalan yang CEO Kapal baru cipta tadilah. Cuma aku nak beritahu dekat sini, Izzati memberi betul-betul satu inspirasi di mana spender yang masih dibeli oleh kedua ibu bapa, korang kena ingat. Kita tak nak cerita banyak, kita nak ucapkan ribuan terima kasih pada Cik Izzati kita yang sudi kongsi pengalaman, inspirasi kepada anak-anak muda dekat luar sana tu, dekat dalam konti Misa Podcast kita. Sebab sebaik-baik manusia, jadilah manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada manusia lain. Jangan minum ketum, jangan isap ganja, jangan merempit, jangan asyik pergi konvoi je. Jangan marah abang-abang motor. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Yang mana tak subscribe, boleh subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum.